ada satu lagi yang kita panggil dia pedalaman. Jadi ada bandar, pinggir bandar, kampung dan pedalaman. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita bawa satu perkara yang nak diperkenalkan ialah kampung sejahtera. Apa makna sejahtera? Makna sejahtera itu ialah kampung yang boleh dikatakan lengkap lah. Kampung tu lengkap. Apa dia yang lengkapnya? Yang pertama, lengkapnya dari segi pasarana kampung. Kemudahan di kampung. Kampung tu jalan dia, jalan perhubungan desa, jalan yang elok. Bekalan elektrik cukup. Bekalan air bersih cukup. Dia ada dewan, dia ada surau. Kalau kampung besar lagi, dia ada masjid. Yang tu semua kerajaan boleh buat, kerajaan buat ataupun kerajaan maintain. Tapi yang masyarakat kampung kena terlibat untuk jadi sejahtera je ialah yang pertama adalah kepimpinan kampung, pengurusan kampung. Yang ini nak diketuai oleh pengurus-pengurus kampung. Pengurus-pengurus kampung itu adalah ketua-ketua lah ataupun chief-chief di kampung yang menguruskan urusan kampung. Apa yang nak diuruskan oleh ketua kampung ataupun pengurusi JPKK atau apa saja nama lah yang membolehkan seseorang itu menjadi ketua di peringkat kampung. Yang pertama nak diuruskan adalah yang berkaitan dengan persekitaran kampung. Persekitaran ni membawa maksud kebersihan. Bersih dah kampung tu. Lalang dia sama tinggi orang dah. Jalan nak masuk rumah tu hanya ngam-ngam dengan motosikal saja kah? Ataupun boleh masuk dengan kereta sekali, kalau dalam bahasa utara. Ataupun kampung tu ada dia punya program gotong royong tiap-tiap bulan. Hari Sabtu petang atau hari Sabtu pagi ada gotong royong. Bersih ya kampung. Maknanya yang pertama yang nak dilakukan oleh masyarakat situ adalah kebersihan. Yang keduanya yang berkaitan dengan kesihatan. Jadi persekitarannya ada kebersihan, yang keduanya kesihatan. Ketua kampung boleh mengesahkan rumah dalam kampung ni ada 186 rumah yang terbaring atas katil, tak boleh bangun dah, ada 9. Sebab yang ni kencing manis, yang ni stroke, yang ni apa semua ni, yang ni 9 orang memang tak boleh bangun. Tapi kami usaha jugalah nak tolong macam mana kita nak tolong. Kemudian yang lain tu macam mana dengan kesihatan, macam mana hubungan kampung dengan pejabat kesihatan, macam mana hubungan kampung dengan jabatan kesihatan. Itu masuk dalam pengurusan di kampung. Jadi kampung cantik pasarananya, kampung cantik ameniti sosialnya, kampung cantik dari segi kebersihan, kampung tahu dari segi kesihatan.